Bagi belakang, bagi tapak tangan. Berat 117 kilo, berusia 4 tahun lebih. Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Baharim Sukari dalam program Eksplorasi Niaga. Hari ini saya berada di Muar Johor, di mana hari ini kami akan bawakan anda ke sebuah ladang penternakan haiwan ruminant, iaitu lembu dan juga kambing yang diusahakan oleh usahawan yang hebat di negeri Johor ini. Jadi kita akan ikuti video-video seterusnya, apakah aktiviti yang dijalankan sehingga dapat menghasilkan baka-baka ataupun haiwan-haiwan cross ataupun kacukan yang begitu berkualiti dengan saiz yang begitu cantik, besar dan memuaskan. Jadi ayo ikuti video seterusnya kami di Muar. Di ladang-ladang ternakan seluruh negara, haiwan ruminan seperti lembu, kambing dan kerbau memainkan peranan penting dalam menyumbang kepada bekalan daging dan susu tempatan. Namun, dalam dunia penternakan moden hari ini, teknologi telah mengubah cara membiarkan haiwan ini. Salah satu inovasi yang semakin meluas digunakan ialah permanian beradas atau AI, iaitu Artificial Insemination. Permanian berhadas ialah proses memasukkan benih penjantan ke dalam rahim lembu betina secara terkawal tanpa melalui proses mengawan biasa. Ia menggunakan peralatan khas dikendalikan oleh mereka yang terlatih. Kenapa kaedah ini penting? Ia membolehkan penternak menghasilkan anak lembu yang lebih baik, lebih cepat membesar, lebih banyak daging dan lebih tinggi pengeluaran susu. Ia juga menjimatkan kos kerana tidak perlu membela lembu penjantan dan mampu mengelakkan penularan penyakit kelamin. Namun, masa pelaksanaan sangat penting. Permanian berhadas boleh dilakukan apabila lembu menunjukkan tanda-tanda biang seperti resah, melengguh, kemaluan, kemerahan dan berair serta rela dipanjat oleh lembu lain. Tempoh biang ini hanya berlangsung sekitar 24 jam. Masa itulah yang perlu dimanfaatkan. Dengan permanian berhadas, peternakan bukan sekadar tradisi, ia kini satu inovasi yang berasaskan sains, strategi dan teknologi. Dalam episod ini, kita akan mengenali pasangan usahawan di sebalik kejayaan Triplet Farmer Farm, Encik Muhammad Fauzi dan isterinya, Puan Halina. Mereka merupakan individu bertauliah yang terlatih dalam teknik permanian berhadas dan kini membantu lebih ramai penternak mencapai hasil ternakan yang luar biasa. Saya Lina dari Triplet Farmer Farm. Kami mula menternak dalam bidang ternakan ni pada tahun 2007 lah. Mula-mula minat lah. Macam tu. Kira kita start daripada kursus-kursus semua. Kursus pertanian. Sebenarnya suami saya yang minat bidang peternakan ni. Lepas tu dia masih bekerja masa tu. Jadi kita mula involve dengan menyertai semua kursus-kursus penternakan yang ada, yang ditawarkan di Institut Veterina. Lepas tu kita juga ada ikut Jabatan Veterina daerah untuk membuat rawatan. Kita start masuk ternakan pada tahun 2009, bermula dengan kambing boer. Kita mula dengan kambing, lepas tu 2 tahun selepas tu kita baru masuk lembu. Yang mula mengenali teknologi AI ni daripada sebab suami saya orang utara. Jadi masa dekat utara tu banyak sangat teknologi, orang-orang kat sana dah guna teknologi ni. Tapi kita dekat Johor ni kita tak jumpa sangat lah. Jadi kita inisiatif kita beli lembu daripada utara dulu. First lembu kita beli lembu dari utara. Daripada Kedah, lembu limousine. Kita beli limousine dengan Syarul, kita bawa masuk ke Johor. Kita start itu, lepas tu kita cari orang nak buat AI, tak ada. Siapa DIY yang boleh buat masukkan benih tu, tak ada dekat Johor tu. Sebab mungkin kita tak tahu saluran yang betul. Selepas tu kita daftar dengan veterina, kita nak buat benda ni. Lepas tu satu ketika tu setelah 2 tahun kita daftar kot, baru kami berpeluang menyertai kursus permanian berhadas. Yang untuk kursus AI lah, untuk masukkan benih tu. Kami pergi suami isteri.
pergi masuk belajar benda tu. Sampailah segini kita orang memiliki kita panggil lesen ke benda tu. Dia panggil AI DIY. Boleh buat negeri Johor. Maksudnya kita boleh buat servis kepada lembu orang lain. Okey, ni asal dia baka Santa Ignace biri-biri. Ini dah cross jadi Santa Ignace cross. Berat 117 kilo. Berusia 4 tahun lebih. So betul. Memang tak boleh nak angkat. Berat. Ni adalah lembu betina. Salah satu hasil daripada AI juga. Teknologi AI. Dia adalah baka Canina cross dengan Brahman. Kita kira guna induk Brahman buat AI masuk benih Canina. Ni betina lah. Sekarang umur dia 34 bulan. Berat dalam 600 lebih. Baka Canina adalah baka daripada Itali. Apa yang syarikat kami tawarkan ialah produk-produk seperti kita ada jual lembu hidup untuk trading, kambing, biri-biri, baka dan beberapa perkhidmatan lain lah, seperti kita ada anjurkan event ke, sediakan untuk kita juga ada rumah sembelihan, dan sebenarnya main kita punya perkhidmatan ialah perkhidmatan AI. Kita dapat banyak pilihan penjantan. Macam kita ada satu induk, contoh induk Brahman. Kita nak, kalau kita pakai natural, kita ada satu pejantan Brahman. Jadi anak dia akan turun yang sama. Jadi kalau kita AI, kita ada banyak pilihan baka. Kita ada Limousin, Charolais, Canina, Piedmontese, Belgian Blue, Bali, apa benda yang kita nak, apa yang teringin dalam kepala kita, kita boleh kahwinkan dengan induk kita yang satu ni. Contoh Brahman kan. Kita boleh masukkan Limousin, nanti jadi Brahmozin, masukkan Charolais jadi Cabre, masukkan Angus jadi Berangus. Kita boleh cross apa banyak pejantan. Jadi kita tak payah bela pejantan banyak-banyak, kita kos makan kita yang bertambah tu lah. Minat Charolais, kita boleh masukkan Charolais. Lepas tu nak warna merah pula nak Limousin, kita masukkan pejantan Limousin, benih Limousin. Nanti dia akan tak jadilah Limousin 100%. Dia akanlah tengok ibu ni dia punya genetik dia tu kuat ke ibu ke bapak. Kalau ibu tu dia salin ke bapak, tu rezeki kita. Contoh yang macam kita ada yang Canina ni kan, ibu tu dia kuat, dia punya genetik dia ke bapak, jadi dia turun rupa bapak. Kalau kat situ kita lagi untung. Kita masukkan warna merah, keluar merah. Masukkan bapak hitam, Angus, keluar Angus. Macam tu lah. Kalau ibu tu warna putih, kita masukkan hitam pun keluar putih, merah pun keluar putih. Ibu tu tak panjang umur. Kalau AI ni kan, kita nak yang ibu ikut bapak. Ni contoh simen yang kita simpan lah. Contoh yang ni, kita dah namakan lah setiap ni kan. Ni dia panggil apa? Fuel tank lah, tangki kecil untuk kita bawa ke lapangan lah. Ni contoh Limousin. Limousin, dia straw kat sini lah, dia ada nama dia semua kat situ. Kalau abang nampak. Dia setiap ni semua lain bapak lah. Ada yang color ni bapak lain, neck bapak lain. Ni semua lain bull lah. Untuk Limousin dia ada dua saiz. Ni saiz kecil. Nanti satu saiz lagi dia ada saiz besar sikit. Dia tengah company dia keluarkan straw saiz. Ni saiz dia lain sikit. Ni yang panggil 0.5. Satu lagi 0.25 yang kecil. Dia beza dah, tapi sama je. Untuk satu straw ni untuk sekali AI lah, sekali buat. Dia banyak color, lepas tu dia pun ada nama lah. Color ni untuk kita ingat lah. Dia ada situ. Nama-nama dia lah situ. Ada kod dia. Oh, topi ni. Ini yang dia minat ni. Okey.
Okey, sekian saja paparan kami untuk kali ini. Semoga video-video kali ini dapat memberi inspirasi dan juga aspirasi kepada anda di luar sana, terutamanya bagi anda yang terlibat secara langsung dalam penternakan di negara kita, Malaysia. Semoga kita berjumpa lagi di lain rancangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.